kenapa tercetusnya isu raya mengejut ini? Tercetusnya ialah apabila zaman sekarang, kita ni dah terbiasa membuat perancangan tahunan berdasarkan kalender, dan kalender kita ni kita hasilkan tahun. Jadi kalau kita ikut sebenarnya kaedah syarak yang tradisional tadi, iaitu nak tentukan awal bulan ni kena tunggu dulu 29 hari bulan, maka dia akan menimbulkan sedikit kesukaran kepada kerana manusia dia tidak boleh menghasilkan kalender setahun, melainkan kalender yang dia ada ialah setiap bulan buat kalender baru. Jadi dalam konteks zaman moden ni, dalam keadaan kita bekerja, dalam keadaan kita ada jadual persekolahan, dalam keadaan ada keperluan untuk kita minta cuti awal dan seumpamanya, kita memerlukan kalender setahun. Dia praktis ini bukan hanya dilakukan dekat Malaysia saja. Bahkan contohnya di negara-negara umat Islam lain, semua mereka ni memerlukan kalender setahun, termasuklah juga Arab Saudi. Arab Saudi ni dia ada kalender, dia panggil kalender Ummul Qura. Kalau kita tengok dalam aplikasi prayer time ataupun convert kalender Hijriah ke Masihi ni, kadang-kadang dia ada method pilihan calculation, dipanggil Ummul Qura punya method. Kena faham bahawa sebenarnya dekat Arab Saudi, kadang-kadang apabila mereka mencerap, hasil cerapan sebenar, ru'yah sebenar mereka tu kadang berbeza dengan apa yang mereka hitung dengan menggunakan kaedah dalam kalender Ummul Qura tu. Bukannya sekali, banyak kali. Maksudnya mereka dah biasa dah sebenarnya tiba-tiba hasil daripada cerapan berbeza dengan kalender yang mereka keluarkan sendiri. Ini cerita di Arab Saudi menggunakan teknik ataupun sistem kalender Ummul Qura. Dia bukan berlaku di Malaysia saja. Cuma sekarang ni apa yang berlaku dekat Malaysia ni ialah mungkin setelah sekian tahun kan, tiba-tiba berlakulah yang berlaku pada tahun 2022 yang dahulu, lalu menyebabkan orang pun macam sedikit marah lah. Okay, kita tak nafikan dia adalah tertimbul sedikit kesukaran dan sebagainya, tapi ada hikmah di sebalik itu, iaitu sekarang kita kena memahami bahawa nak tak nak perancangan kita kena lebih kemas lagi. Kalau betul kita nak merancang raya tu kan, nampak bersungguh sangat nak beraya ni, dan tak sabar nak berpisah Ramadan kan. Jadi perancangan kita tu, kita kena meraihkan bahawa anything can happen pada tarikh cerapan. Cuma untuk membolehkan kita buat kalender setahun, maka dengan sebab itu yang kita ada kaedah tambahan, dipanggil kaedah kaedah ada hitungan ini. Dia bukan sesuatu yang bercanggah dengan syarak, dia adalah fiqh, dia adalah kefahaman kita terhadap nas. Sebagai contohnya, kalau zaman sekarang kita nak tahu waktu solat, sekejap lagi waktu solat asar. Zaman Nabi, waktu solat asar ni ditentukan apabila membayang sesuatu objek itu dia menjadi sama panjang ataupun lebih panjang sikit berbanding dengan objek itu sendiri. Jadi Tok Bilal, Tok Muazzin, dia kena tengok dekat lapangan, kena berpanas-panas, tengok bayang, ukur bayang. Zaman sekarang kalau nak buat benda tu, dia menimbulkan kesukaran. Kesian Tok Bilal kita. Setiap kali masuk waktu Zuhur, masuk waktu Asar, kena ke tengah padang, tengok bayang-bayang matahari, berpanas-panasan. Lepas tu pula bila dah berpanas tu, tiba dekat waktu kemuncak, tiba mendung pula, tak ada bayang. Jadi ini menimbulkan kesukaran. Pasal tu akhirnya, walaupun dalam nas mazhab Syafi'i yang terawal saya sebut, para ulama fuqaha Syafi'iyah pada peringkat awal mereka kurang menerima hisab ni. Tetapi lama kelamaan, kenapa kurang menerima tu? Sebabnya ialah kerana sebahagian daripada mereka berpandangan bahawa hisab ini mungkin dia ada pengaruh tanjim ataupun pengaruh astrologi, ramalan yang diharamkan dalam Islam. Tapi lama kelamaan apabila madrasah Syafi'iyah ini dia telah pun matang sehingga ada pendapat-pendapat qaul muktamad dan sebagainya, akhirnya mereka menerima hisab untuk solat. Dan ini pun sebahagian daripada bayangan Nabi SAW dalam hadis Dajjal. Apabila Dajjal dah keluar dekat bumi ni, dia akan duduk bumi ni sama 40 hari kan. Dan hari-harinya tak sama dengan bilangan hari zaman kita sekarang ni. Dia tak macam sistem 24 jam dah, pasal Nabi beritahu hari pertama ibarat setahun. Bayangkan hari pertama tu ibarat setahun. Seolah-olah siang 6 bulan, malam 6 bulan. Lebih kurang macam tu nak faham kan. Itu hari pertama. Jadi pada waktu itu, yang paling risau adalah para sahabat. Walaupun sahabat ni hampir pasti Dajjal tak keluar pada zaman mereka. Tapi kita tahu bahawa mereka ni telah pun dibiasakan untuk
buat persiapan berhadapan dengan Dajjal seperti mana Nabi lain. Tidak adalah Nabi melainkan Nabi ini pasal cerita Dajjal. Lalu apabila Nabi menceritakan berkaitan dengan perihal itu, benda yang paling merisaukan mereka ialah bukannya pasal stok makanan. Bukannya pasal stok minyak cukup tak cukup. Tapi yang merisaukan mereka ialah waktu solat. Takkanlah sepanjang 6 hari, 6 bulan siang dan 6 bulan malam, hari pertama Dajjal turun itu, takkan mereka solat sebanyak 5 kali saja. Lalu Nabi menyatakan, uqduru lahu qadrah. Hendaklah kamu hitung. Jadi dalam bab solat kita boleh hitung. Pasal Nabi pun ada memberikan bayangan. Maka dikiaskan juga dengan persoalan mencerap anak bulan ini. Ada keperluan untuk kita buat hisap, maka kita pun buat kiraan. Ada kiraan ni dia ada teknik masing. Tadi macam saya dah sebut, kalau sistem kalender di Arab Saudi, mereka ada sistem Ummul Qura yang kadang-kadang keputusannya pun berbeza dengan hasil carapan sebenar. Okay, dan orang Islam boleh je menerima pasal mereka dah faham konsep syarak yang sebenarnya. Begitu juga dengan di negara kita ni, konsep hisap yang kita gunakan adalah hisap imkan ru'yah. Itu hisap keboleh nampakan anak bulan.